Sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu. Dia kata, aku pergi jumpa Nabi SAW pada satu hari. Nabi tengah duk baca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Apa maksud alhaakumut takatsur? Maksud dia apa? Maksud dia, binasalah orang yang suka memperbanyak-banyakkan. Binasa. Dia sampai Nabi tengah duk baca surah At-Takatsur. Nabi kata, manusia ni, nama kata manusia ni, dia suka duk kata ni harta saya, duit saya, ni rumah saya, ni kereta saya, ni anak saya. Dia manusia dengan sifat orang Arab kata ananiah, keakuan. Saya lah ni, saya buat ni. Ini saya tolong dia. Ni rumah saya, ni anak saya, yang ni hasil daripada usaha saya. Manusia. Orang tak tanya apa dia abang. Orang tak tanya pun. Tapi nama kata manusia, dia proud dengan keakuan tu. Dia proud. Anak dia semua berjaya, dia proud. Dia buat niaga berjaya, dia proud. Dia bangga. Itu nama manusia. Benar inilah Nabi SAW abang. Nabi kata apa? Manusia selalu duk kata ni harta aku, harta aku, harta aku. Kata Nabi SAW, apa actually harta hampa ni? Apa sebenarnya harta hampa ni? Nabi tanya. Yang duk claim kata harta saya, harta saya. Apa sebenarnya harta hampa ni? Nabi kata yang kata harta ni, kalau sekiranya benda makan, makan habis. Yang kata harta ni, kalau jenis baju, pakai, hari ni pakai, esok pakai, minggu depan pakai, bulan depan pakai, 5 tahun duk pakai, lusuh. Dia akan jadi buruk. Ataupun harta itu, kalau disedekahkan, dia akan kekal, dia bawa ke akhirat. Itu harta. Baik, now Nabi nak tanya, harta tu betul-betul hak mana? Selagi doa ada kat kita, belum tentu dia akan jadi harta kita. Malam ni kita mati, malam ni harta tu dah jadi hak bini, hak anak-anak kita. Bukan hak kita dah. Habis hak kita hak mana? Hak kita bagi sedekah ke orang ni. Hak tu yang ikut kita pergi ke sana esok ni. Hak tu lah yang bila buka-buka, itu masuk dalam akaun kita. Hak mana tinggal ni, kita mati malam ni dia pindah pergi dekat bini, dekat anak-anak kita. Bulan depan, anak yang teriak berbakul biji mata ni, pergi tukar kereta. Tuan-tuan, itulah hakikat. Itulah hakikat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cukupkah bekal yang kita nak bawa pergi ni untuk nak melalui hidup yang tak ada ujung ni, hidup yang infinity ni? Cukupkah semayang kita? Cukupkah puasa kita? Cukupkah sedekah kita? Cukupkah baca Quran kita? Cukupkah segala ibadat yang kita buat ni? Belum tolak hak ikhlas, hak riak, apa tak tolak lagi. Hak kita buat tu saja. Cukupkah untuk nak sara kita di sana? Kalau sekiranya konsultan keuangan duk habang kat kita tentang hidup dunia ni, kita dah duk sejuk kaki, tentu kita tak sejuk kaki dengan anak hidup di sana nanti.